And ada satu kisah yang saya rasa antara yang paling tragik lah. Dia mungkin bukan pelakon, tapi dia seseorang yang terlibat dalam perfilman lah. Mana beliau adalah seorang stuntman. Right. Dan saya tak pasti dengan kejadian yang lain, tapi itu satu-satu yang saya ingat lah. Sebab saya quite close dengan dia jugalah. Right. Pernah bekerjasama dengan dia. And tragiknya dalam satu scene tu, bukan filem saya, tapi dia berlakon. Masa tu dia kena buat free fall. Free fall saya tak perasan tingkat 5 macam tu lah. Okay. Jadi mungkin kerana miscalculate ke atau ayalah, kadang-kadang benda nak jadi kan. Maka bila dia melakukan adegan stunt tu, sehingga dia meragut nyawa dia lah.